3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Kenapa 3 kali Jumaat? Okey, ini cerita kenapa 3 kali Jumaat. Tak bodoh. Sekejap je rambut panjang lah. Tiga kali Jumaat Anwar ni dah tak banyak masa, guys. Saya tak tahu sama ada korang sedar ataupun tak sedar, tapi Anwar dah tak banyak masa. Saya yakin korang nampak. Jangan kata korang tak nampak. Kau nampak tak? Yang Anwar ni dah tak banyak masa. Saya tanya dengan korang. Okey. Gini, guys. Anwar ni hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun dia jadi Perdana Menteri. 2023, 2024, awal tahun 2025. Ada tak kau dengar, kau tengok rakyat marhain TikToker yang bukan ada jawatan ditangkap oleh pasukan polis menggunakan dinai jenayah berat atas akta hasutan? Pernah tak? Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.